Dengan cerita budak ML buat report polis sebab kena bahan hari tu, betul ke Fik? Aku guys, kalau kau tanya benda ni guys okay, kita bahas lah sikit isu ni guys okay, aku akan bahas lah sebab ada orang donate Kalau kau tanya aku guys korang guys sebagai pro play guys okay, kita bahas sikit guys okay. Engkau sebagai okay, kalau engkau dah masuk scene MPL semua orang akan pandang kau faham tak? Okay? Semua orang akan pandang kau. Kenapa orang pandang aku, Fik? Engkau bila dah masuk MPL, engkau dah telah digelarkan sebagai public figure. Kau faham? Public figure. Dan orang akan apa? Orang akan bahas-bahas dan kritik kau punya gameplay. Tapi kalau kau tak boleh terima dengan kritikan tu, minta maaf cakap guys kau tak layak tu main MPL tu. Serius. Kau tak layak main MPL. Macam aku aku dikritik juga dulu Aku dikritik gameplay sampah lah, apalah, keluar lagi fam lah, apalah, Chibi berapa kali season dia kena, Zon berapa kali dia kena, siapa lagi yang selalu kena? Siapa lagi yang kena selalu Adik kena kritik dekat MSC semua. Keluarlah adik, Uni better lah, dia orang buat perbandingan. Kalau kau tak boleh terima dengan benda macam tu, minta maaf kau tak boleh main kat MPL tu, serius. Tak boleh main kat MPL. Okay, nampak bila aku bahas kau kan aku Ni aku malas bahas tu.